Yes, hai. Assalamualaikum kawan-kawan. Dan hari ni Projek Solo nak unboxing sikit lah. Bukan unboxing lah, nak review sikit helmet daripada LS2 ni, yang Projek Solo baru dapat. Ini dia helmet LS2 full face Storm 3. So apa yang Projek Solo nak kongsikan dengan korang berkenaan dengan helmet ni dari segi features dan berat dia berapa, ventilation dia macam mana, kegunaan dia macam mana. Dah cuba pakai dengan helmet ni, memang sedap, tak berat sangat. Dia lebih kurang dalam 1.5 kg, 1.5 1.6 kg macam tu lah kan. Dia ada lagi yang lagi ringan, ada sampai 1.4, tapi harga dia agak mahal sedikit lah So untuk spek Storm 3 ni, harga dia lebih kurang dalam 700 lebih lah di pasaran. Dan baru sahaja dilancarkan, So yang bagusnya berkenaan dengan Storm 3 ni, LS2 ni, dia punya visor ni memang tahan lasak geng. Memang tahan lasak. Kita dah try test dia punya ketahanan, try kepak-kepak, kita hentam tapi dia tak mudah mengalah kan. Dan dari segi padding dalam dia ni lembut sahaja, lembut sahaja. Dia punya air ventilation dia memang very good. Dia ada depan ni, kiri kanan, di tepi ni dan di belakang ni semua ada air ventilation. So dari segi ventilation dalam padding ni, dekat dia punya cengkerang ni ataupun dekat dia punya shell ni, dalam dia ada lagi satu ruang-ruang udara untuk berjalan So memang sejuk kat dalam kepala. So dia ada safety lock kat sini untuk buka dan tutup. So kena tekan kat sini, dia boleh buka. Dan dia ada sun visor dekat dalam. So double visor. Tak buka lagi dia punya double visor dia kat dalam. So korang kalau nak dapatkan helmet full face ni, dia terdapat banyak warna, banyak pilihan. Dan kalau korang nak dapatkan daripada LS2, korang boleh pergi ke branch helmet LS2 dekat Malaysia ada banyak wakil-wakil penjual M-Force pun banyak. Yang ni LS2 Storm 3. Alright kan, memang sedap pakai ni. Berat tak berat, ringan sahaja, sesuai digunakan untuk semua jentera Alright.